pengurusi masjid ke, siapa-siapa imam ke kan, dia dah susun lah. Lepas raya korban, dah dia kena buka dah awal-awal. Betul. Dia sebenarnya orang kita ni kadang-kadang ni komitmen juga Ustaz. Kadang-kadang kita buka orang tak nak masuk. Betul. Kadang-kadang kita sedih juga macam tu tau. Kita dah buka, kita nak memudahkan dia orang untuk korban tu. Kita masuk korban pun, rezeki yang kita bayar tu RM800 tu bukan milik kita. Allah tak nak bagi pinjam. So kita kongsikan juga dengan orang lain. Orang lain dapat tentang perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita dalam podcast Sembang-Sembang di Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Okey, yang lepas kita dah settle pasal Hari Raya Aidilfitri. Tengok, pejam celik, kita dah nak masuk ke Hari Raya Aidil Adha pula. Okey, hari ini saya tidak keseorangan. Dan macam biasalah, saya Aziz dan di sebelah saya Saya Izzat. Ya, Orang baru. Okey. Hari ni nampak macam kami berdua. Sebenarnya tidak. Kita ada seorang lagi. Kita buat kelainan sikit kali ni punya video. Kita ada seorang lagi, iaitu kita menjemput Ustaz Amirul Hakim Mat Said daripada Jabatan Wakaf Strategik dan Pelaburan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Cakap Ustaz ini baju kuning. Ya. Tak sepadan pula kita. Bergelip-gelip Ustaz. Ini kalau baju kuning ni tukar warna hijau jadi ketupat ni kalau tak silap. Macam tu. Ketupat yang lepas Sis. Betul. Kita kali ni kita cerita pasal lain lah ni. Aduh hai. Kenapa lah tau yang lepas tak ada baju ni? Sebab awak tak jemput saya lepas. Allah, tak apa. InsyaAllah episod lain kita akan kalau tuan-tuan dan perempuan nak lagi dia, request. Jangan. Itu okey je. Kita lain sikit nanti. Okey, baik. Setiap tahun kalau tuan-tuan dan perempuan bukan perasan lah, mesti confirm tahu punya. Setiap tahun lepas je habis Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Aidilfitri, kita rehat sekejap, tapi open house masih diteruskan. Masih ada lagi ke? Ada lagi? Terlajak lah ni. Ya, betul. Dia akan lajak sampailah ke Hari Raya Aidil Adha nanti je. Wah. Ni Johor saja ke satu Malaysia? Aku tak pasti sama ada Johor. Aku nak claim kan risau pula. Tapi aku rasa mungkin negeri-negeri lain ada juga aku buat. Cuma kita ni yang beza kalau macam sambutan Maulid Rasul. Tapi tak apa. Yang itu kita hold dulu. Kita fokus pada tajuk kita hari ni, iaitu korban, berkorban atau terkorban. Nampak tajuk macam simple lah tuan-tuan dan perempuan. Ustaz, pasal korban. Biasalah orang kata kalau dah nak masuk Hari Raya Aidil Adha je, musim haji, orang akan berkerumun di Padang Arafah nanti. Lepas tu yang kita yang tak dapat pergi ni, kita nak mulalah nak tumpang barakah haji tu. Nak pergi haji tak dapat, tapi kita tumpang barakah bulan tu dengan ibadah korban. Okey. Kan tumpang apa tadi? Kau nak tumpang apa je? Okey. Tapi kalau ikutkanlah setiap tahun orang akan tengok, orang akan masuk korban. Betul. Okey. Cuma berapa ramai orang yang faham tentang ibadah korban tu? Okey Ustaz, saya nak tanya sikit lah Ustaz. Sebab masih ramai orang yang anggap sampai sekarang, ada juga, saya tak kata semua, cuma sebahagian aja Betul. Ada orang kata alah, korban ni macam setiap tahun kita kena buat. Tapi kefahaman dia tu yang kita confuse. Kefahaman orang lah. Sama ada dia buat ibadah, dia buat korban tu adalah semata-mata ibadah kerana Allah, ataupun dia sebagai satu adat saja di kalangan masyarakat Melayu. Nak tunjuk-tunjuk. Mungkin. Kita tak boleh nak bagi kata putus kat sini. Betul. Tapi Ustaz, saya nak tanya sikit lah Ustaz, apakah pandangan Ustaz berkenaan hal tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Bila kita sebut berkenaan dengan korban, sama ada dia terkorban dan sebagainya, seperti mana dengan tajuk, sangat relevan untuk kita bincangkan saat ini, bertitik tolak daripada kita beberapa hari lagi nak masuk kepada bulan Zulhijjah khususnya. Seperti mana Aziz sebutkan tadi, memang masyarakat kita ni buat korban setiap tahun. Betul. Malahan dia jadi syiar yang cukup besar, khususnya kita di Malaysia ni. Tetapi kita perlu faham bahawa setiap amal yang kita kerjakan tersebut, kita mesti diletakkan di hadapan ia adalah tujuannya untuk ibadat. Betul. Bukan berdasarkan kepada adat. Kenapa bukan adat?
kita sebutkan bahawa kalau kita buat disebabkan orang lain buat, disebabkan memang dah raya korban Ustaz, so kita korban lah. Dia tak terhenti di situ. Sebab kita balik kepada yang asal, tujuan untuk kita melaksanakan korban ini adalah untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah, bahawa sebaik-baik amalan semasa Zulhijjah adalah perbuatan untuk menumpahkan darah. So kalau kita buat perumpamaan mudah, kalau seorang tersebut dia tak buat korban sedangkan dia mampu, dia bagi sedekah, dia bagi wakaf, dia bagi infak dan sebagainya, dia tak buat korban, sedangkan dia masuk dalam kategori yang dia mampu. Nanti kita akan bincangkan lah. Kan, orang ini sebenarnya dia terlepas satu amalan yang cukup penting, kerana itu amalan yang sebaik-baik amalan yang dibuat semasa Zulhijjah. Dan tambahan lagi Aziz dan Izzat, kita perlu tahu juga, bukan disebabkan orang lain buat kita buat, kita kena faham sebab apa kita kena buat. Okay. Sebab apa kita kena buat adalah antara lain yang perlu kita faham adalah berkorban itu bukan semata-mata binatang yang kita korbankan, tetapi adalah kita korbankan perasaan kecintaan kita kepada harta kita. Sebab dengan jumlah RM800, RM900 yang buat setahun sekali ni, so kita bayar dan bukan untuk kita dapat daging. Itu yang nak jadi adat tu kan, sebab dia faham dia masuk korban untuk dia dapat daging. Tapi sebenarnya itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk dia korbankan perasaan kecintaan dia kepada harta dan nak mendahulukan orang lain. Sebab mana logik kita bayar RM800, kita dapat 2-3 kilo je kan. Betul. Tujuan dia adalah untuk kita bagi kepada orang lain, sedekahkan daging korban kita tu. Jadi bahagian ni Ustaz Itu ada bahagian. Jangan 1/3 tu ada untuk orang, atau untuk diri kita sendiri. Betul. Itu juga menarik sebenarnya. Kadang-kadang ada orang masuk korban untuk dia faham dia dapat daging, tetapi falsafah yang lebih mendalam untuk kita tahu, pada bayaran korban kita itu, pada setiap bahagian tu ada bahagian yang wajib sampai kepada fakir miskin. Betul. Ini tujuan dia. Setuju. Kan, saya rasa kita pun ada pengalaman bila kita masuk korban, kita nampak orang, kenapa saya dapat sikit? Kan? Sebenarnya kita nak bagi yang terbaik adalah yang kita bagi itu, yang kita sedekah kepada fakir miskin tu lebih banyak, lebih baik. Betul. Cuma saya nak rincikan di situ, agihan daging korban ni ada bahagian yang wajib sampai kepada fakir miskin. Kaedah kita buat 1/3. Itu salah satu kaedah. Tapi yang wajib dia adalah daripada setiap bahagian itu sekitar 300 ke 500 gram mesti sampai kepada fakir miskin daripada setiap bahagian. Contoh, kita sembelih seekor lembu besar, kan ada 7 bahagian kan, maksimum boleh buat. So ada 7 plastik yang mesti sampai kepada fakir miskin, minimum lebih kurang dalam 300 ke 500 gram. Itu tujuan utama dia. Ni untuk kita faham dari sudut awalan, untuk kita tahu tujuan kita buat korban ni nak keluar daripada adat dia. Jadi kalaulah ditanya mengenai ibadah korban ni Ustaz, ada orang pernah tanya dengan saya lah, Jad, korban standard lah, macam kat Malaysia kan, lembu atau kambing. Okay. Kalau dekat Arab kita tahu unta lah. Unta. Okay. Kalaulah dekat Malaysia ni, bukan kalaulah, dekat Malaysia ni ada kerbau. Betul. Boleh tak dia buat korban guna kerbau? Ataupun mungkin ada orang yang bela rusa, dia nak korbankan rusa tu. Betul. Kita nak bercerita pasal binatang pula ni. Apa binatang yang boleh kita korban lah. Betul. Sebab bila kita rujuk balik pada hukum fiqah, sebenarnya bukan semua binatang kita boleh korbankan untuk dijadikan ibadat. Kalau untuk sembelih itu isu yang lain kan. Untuk korban ni dia ada spesifikasi binatang dia yang boleh dilaksanakan korban. Pembincangan ringkasnya, pertama memang unta. Seterusnya lembu ataupun kerbau. Seterusnya kambing, kibas ataupun biri-biri. Kalau kita ringkaskan, binatang ni semua binatang ternakan yang disebut sebagai binatang an'am. Kalau binatang ni selain daripada binatang an'am ni, maka tak boleh. Contoh hari ni orang bela rusa, bela kijang kan. Betul. Boleh tapi dia tak jadi korban. Tak boleh Ustaz rusa kijang? Dia tak boleh. Sebab dia hanya binatang ternakan yang jinak, yang ada dalam tingkatan an'am sahaja. Orang bahas juga, contohnya kalau binatang tu binatang kacuk. Contoh, kalau lembu tu boleh dikacukkan dengan seladang, contoh lah. Apa selembu tu? Jadi selembu ke, jadi apa-apa istilah lah kan. Asalnya dia an'am, tapi bila dikacukkan dengan binatang selain daripada an'am, maka tak boleh. Dia tak sah korbannya. Kalau lembu boleh dikacukkan dengan kambing jadi lembing, contohlah istilah dia. Kan? Sah korban sebab dua-dua masih lagi an'am. Dalam kategori yang an'am tu lah. Dalam kategori an'am. Ada, saya tak pasti betul ke tidak. Macam ada seorang hamba Allah ni, dia kata dekat tempat dia, masa raya korban, ramai orang pergi ke tempat dia sebab diorang korban kuda. Jadi macam mana tu? So saya macam confused. Saya macam, boleh ke kuda?
Dia bukan pernah buat semasa korban. Ada orang tu katalah, aku tak tahu. Biasa lah masuk. Mungkin lah sekali jalan. Mungkin lah, mungkin kita sangka baik dia nak jamu orang yang yang tolong-tolong sembelih tu lah katnya. An'am sahaja termasuk dalam kategori yang kita sebutkan tadi. Kalau dikata mesti daripada An'am. Itu syarat. Kuda tak masuk An'am. Kuda tak masuk. Kuda tak masuk. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah clear dah. Haiwan apa yang boleh dibuat sebagai ibadah korban. Okey, sebab ada orang tanya dengan saya, Mam, saya ada kalau korban kan nak kena haiwan yang ada 4 kaki. Betul. Dia kata, boleh tak saya ambil 2 ekor ayam saya, mana dia dah ada 4 kaki. Jadi saya macam tak boleh lah, sebab tu 2 nyawa. Betul. Kalau yelah, orang sekarang punya netizen punya pemikiran sekarang luar kotak. Betul. Dia punya luar kotak tu dia pindah ke kotak lain. Faham. Jadi dia kata okey, kena ada korban kena pakai kena gunakan haiwan 4 kaki. Jadi kita ambil lah ayam 2 ekor dah ada 4 kaki. Dia isukan pasal kaki. Aku tak nak cakap lah orangnya. Tapi itulah dia kata. Sampai biasalah orang kita kadang-kadang dia punya merapu. Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan-puan, orang kita punya pemikiran sekarang ni, itik pun nak buat korban. Dia macam ni Ustaz, makin zaman moden makin mengarut orang. Punya pemikiran. Bukan kita dah cakap kita ni zaman dulu tak ada pemikiran itu. Sekarang ni lebih advance dengan pemikiran orang. Sebab kita mudah akses kan dengan dunia luar. Semuanya di hujung jari lah. Betul. Tapi bila kita cerita semula tentang haiwan-haiwan ibadah korban ni semua Ustaz, boleh tak Ustaz sharekan sikit pada penonton berkenaan asal-usul ibadah korban ni, macam mana dia terjadi? Sila Ustaz. Kalau kita singkap semula pada sirah Nabi SAW, sebenarnya korban ni bermula daripada tahun 2 Hijrah. Daripada tahun 2 Hijrah. So tidak ada persyariatan korban sebelum daripada itu kalau berdasarkan kepada syariat kita. Tapi sebelum daripada Rasulullah, pastinya kita akan tahu kisah berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Betul. Berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Itu asalnya. Tapi dari sudut hikmah kita dah sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk kita menyembelih haiwan ternakan, bukan menyembelih anak. Ini sebenarnya simbolik ataupun manifestasi yang besar untuk kita faham kita tak perlu berkorban sebesar itu seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betul. Jadi Nabi SAW mula berkorban tahun 2 Hijrah sampai tahun 10 Hijrah. So ada ulama menyebutkan bahawa Rasulullah memang berkorban setiap tahun. Nabi tak miss buat korban tersebut. Malahan pada tahun 10 Hijrah, tahun yang terakhir, sebab tahun ke-11 Rasulullah tak sempat. Sebab Rasulullah wafat tahun bulan Rabiul Awal. Nabi menyembelih 100 ekor korban. Hadis yang sahih Nabi sembelih 63 Nabi sembelih sendiri dengan tangan Nabi yang mulia. Itu apa Ustaz? Kambing ke lembu? Sebahagian menyebutkan bahawa unta, sebahagian sebutkan lembu lah. Tidak disebutkan secara spesifik binatang itu binatang apa, sama ada kibas dan lain-lain. Yang penting dia adalah Rasulullah menyembelih 100 ekor. Cuma kalau kita dan penonton cuba fikirkan, contohlah kalau lembu kita letakkan anggaran mudahnya 10,000. Kalau 100 berapa jumlah dia? 100,000 Ustaz Jadi kalau kita nak faham pada zaman itu, dan ada yang mungkin faham Rasulullah orang yang sederhana, makan dalam keadaan yang sederhana, tapi macam mana dah ada duit banyak ni? Ini perlu dibetulkan persepsi kita. Rasulullah sebenarnya orang kaya, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang kaya. Kaya itu merujuk kepada Nabi nak salurkan kepada ibadat. Nabi nak salurkan kepada infak dan sebagainya, korban contoh. Tapi dari sudut keduniaan, Nabi sangat bersederhana. Ini perlu kita faham. Sebab itu bila kita lihat pada sirah, Rasulullah berkorban dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya buat setiap tahun. Sehingga kita boleh, saya lanjutkan, dalam pandangan mazhab kita, ia merupakan sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan sunat yang sangat-sangat dituntut ni, dia bukan dah pernah buat, tak payah buat. Dah biasa buat, bagi peluang orang lain, tak. Masuk sahaja waktu Zulhijjah, orang tersebut kalau dia masuk dalam kategori berkemampuan, dia disunatkan untuk buat pada tahun tersebut. Malahan dalam mazhab Syafi'i, kalau contohnya orang tu berkemampuan, dia tak buat, dihukumkan makruh ke atas diri dia. Makruh Ustaz Makruh. Sebab maksudnya dia dah konsisten buat tiba-tiba dia tak buat, makruh jatuh dia. Dia makruh tu kalau contohnya timang tara dia macam ni, parameter dia mudah dia. Mazhab Syafi'i bincang macam ni. Contohlah, seorang suami ataupun seorang ketua keluarga, dia ada kewangan yang cukup semasa hari raya Aidil Adha dan hari Tashrik. Kiraan mudah dia lah. Contoh hari ni mungkin 100, tapi mungkin Aziz Izzat lebih lah, sehari 200 kot. Contoh amin. Kan, katakan sehari kita perlu 200, makan pakai seisi keluarga lengkap. So berapa hari
hari raya Aidil Adha dan 3 hari Tashrik 4 tu. So ada 800 cukup ni. Kemudian dia ada satu lebihan duit yang cukup untuk dia satu bahagian korban. Contoh kita ambil 800 lah. 800 tu tak buat apa-apa. Bukan 8,000, bukan 80,000. Dia simpan dalam akaun tak buat apa-apa. Kan? So dia tak buat korban. Dalam mazhab Syafi'i, individu tersebut dimakruhkan. Ada duit lebihan maksudnya. Dia maksudnya dia ada dah lebihan. Gunakan ni part yang guna tapi ada lebihan lagi. Kalau dia tak buat korban, makruh atas dia. Betul. Okay, ada hadis faham. Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW memberikan ancaman sebenarnya. Tapi bukan maksudnya ia berdosa. Dan mazhab Syafi'i memang sunat muakkad. Iaitu orang yang berkemampuan semasa Aidil Adha, dia tak melaksanakan korban. Orang ini hal keadaannya Nabi SAW tidak mahu melihat wajah mereka di masjid Nabi. Allahu Akbar. Maksudnya sebab tu dalam yang itu sekali Ustaz. Sampai situ. Dalam mazhab Hanafi hukum dia wajib. Sebab tu kita lihat rakan-rakan kita. Tapi betul kalau kita tengok rakan-rakan kita Pakistan ke India ke, dia orang pun sungguh-sungguh nak buat benda tu tau. Malahan mereka sembelih haiwan yang cukup besar. Betul. Kita bahagi 7 betul, kan. betul. Itu satu kan. Satu ekor begitu. Jadi lontaran isu dia Rasulullah buat setiap tahun. Tapi kita ni kenapa kita rasa macam sunat ya Ustaz? So tak payahlah buat kan. Bagilah peluang pada orang lain. Malahan kalau contohnya seorang tak buat, dia bukan saja sunat muakkad, dia sunat kifayah. Sunat muakkad alal kifayah. Maksud sunat muakkad alal kifayah ni contoh kalau suami tak buat, isteri buat memadai untuk seisi keluarga tersebut. Dapat cover Ustaz dia dapat cover. Cuma cover tu pahala merujuk kepada orang yang buat sahaja. Penama korban sahaja. Kalau kita niat kan? Kalau itu kaedah dia. Sebab tu kita belajar, kalau sekiranya kita nak niatkan pahalanya dikongsi bersama seisi keluarga, selesai sembelihan kita doakan. Kita doakan. So itu sejarahnya dan juga sebenarnya sesuatu yang kita kena usaha buat. Kan? Kalau saya boleh lanjutkan sikit lagi. Contohlah kalau kita buat perumpamaan. Kan bayaran kita, komitmen kita bulanan. Contoh sebulan kita bayar pada, mungkin kita subscribe untuk tonton movie kan, tengok channel berbayar kan, channel yang berbayar lah. Nama jangan sebut macam gitu lah. Konflik nanti. Berapa agak-agak rasanya mungkin saya buat kiraan mudah 100. Lebih kurang lah 100 kan. Aziz ada ni kan. Saya Kalau dah 1,200 kita buka berapa kan? 1,200. Malahan kalau kita buat kiraan lagi yang mudah, contoh sehari kita simpan RM2 untuk korban pada tahun depan. Sekarang ni Zulkaidah lah kan, contoh. Kita simpan sehari RM2, RM3. Kalau pun tak boleh buat korban dekat dalam Malaysia, yang mungkin kita kata mahal, dekat luar 300. Betul. Contoh. So sebenarnya bukanlah kita katakan itu wajib, tetapi apa perasaan kita bila kita masuk bulan Zulhijjah yang kita nak bersungguh-sungguh nak dapat pahala ni. Afdal amalan yang kita sebutkan tadi kan. So kita tak buat. So kita tak nak jadi golongan yang Rasulullah tak nak pandang pada kedudukan tersebut. Tapi bukan wajib. Itu penegasan nak bagi. Tapi saya rasa saya setuju lah dengan Ustaz tadi. Kita ni kadang-kadang fikir kita boleh, yang tak ada keperluan kita, yang contoh tadi kita subscribe dapat bayar 100, kita kumpulkan 1,200. Sebab benda tu mungkin ada kemanisan kat kita kot. Kita dapat tengok cerita macam-macam. Betul. Tapi dalam korban ni kita tak rasa kemanisan korban ataupun kisah-kisah yang Nabi Ibrahim buat tentang Ismail kan. Boleh diteladani. Nabi SAW ni kan buat kan. Betul. Jadinya saya ingat benda ni kita patut ambil teladani lah. Betul. Tapi kalau kita fikir balik lah tapi kan Jad, kalau macam tadi Ustaz kata engkau ada baki 200 kan, mana 100 untuk kau, 100 untuk aku. So kau dah boleh menabung dah untuk aku sekali. Kau nak ambil nama kau aku? Tak apa, kita tukar bil. Contoh yang lain, kalau kita nak tarik semangat kita punya masyarakat kita lah, boleh tak sebenarnya korban ni kita campur-campur duit tu? Okey. Contoh lah kan, Maksudnya campur macam mana Ustaz? kita satu bahagian 800, katakan satu bahagian 800 kan. Adik-beradik dia berkongsi untuk masukkan satu nama, contoh lah. Ataupun ahli keluarga, anak dan ayah, seorang RM70, seorang RM200, cukup 800. Sebenarnya boleh. Tapi letak seorang nama sahaja. Jadi yang memberikan sumbangan tersebut dia dapat pahala hibah ataupun infakkan kepada boleh lah buat macam tu. Tapi tak boleh lah satu bahagian korban tu kita letak 8 orang. Yalah, satu bahagian korban hanya boleh letak satu masih satu nama, cuma duitnya tu lah dihimpunkan. Malahan sebenarnya kita nak seru juga pada masyarakat kita, antara amalan yang juga sangat mulia dibuat semasa Aidil Adha ni, merujuk kepada korban. Sebenarnya kita boleh buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Okey, bos saya nak tanya kan, orang nak tanya dah. Okey, saya dah ke depan dah ni. Kita kongsikan juga. Kita tarik balik. Sebab itu jadi amalan kita. Cuma kita nak tegaskan di sisi pendapat mazhab Syafi'i, kita tak boleh buat korban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali dia wasiat. Okey. Tapi kalau kita nak buat juga, solusinya ulama bagi, letak nama orang yang hidup. Betul. Letak nama orang yang hidup dan kita niatkan pahala tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia, khususnya ibu dan ayah. Niat sedekah ke niat korban? Kita niatkan pahala korban tersebut kepada si mati. Okey.
Kita hadiahkan lah. Ya, betul. Tapi kita letak nama kita yang hidup. Kecuali si mati ada wasiat dan cukup syarat wasiat, kita baru letak nama dia. Okay, Ustaz, contoh tahun ni bapa dia meninggal lah, ayah meninggal lah. Tahun pertama. Lepas tu tahun kedua dia nak buat lagi, tahun ketiga nak buat lagi. Sedangkan diri dia sendiri tak buat. Dia tak niatkan untuk diri dia. Okey. Dia lebih, ya betul, pahala anak soleh untuk mendoakan, untuk bagi pahala pada mak bapak tu betul lah kan. Betul. Tapi dia korbankan diri dia. Dan korban ni sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Kita kembali semula pada isu siapa yang dituntut untuk melaksanakan korban. Okey, dalam kerangka yang ada. Pertama mesti Islam. Betul. Orang kafir tak boleh buat korban. Walaupun dia bagi duit, kita tak boleh masuk nama dia. Orang kafir. Orang Islam. Yang kedua adalah orang yang baligh. So tidak menjadi tuntutan untuk kita buat korban untuk anak kita. Kalau nak buat boleh, ada kaedah dia. Okay? Maksudnya di sini mesti orang hidup. Seterusnya orang yang berkemampuan tadi. Jadi bila sunat itu datang pada setiap tahun, sebenarnya seruan tu pada diri kita dulu. Betul. Cuma kita boleh kongsikan pahala itu untuk orang lain. Kan? Jadi kita dahulukan diri kita dulu. Sebahagian masyarakat dia buat rotation. Tahun ni letak nama ayah, tahun depan letak nama ni. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang utama adalah orang yang telah pun dewasa, orang baligh. Dan kita ambil orang yang betul-betul faham macam mana nak niat korban, apa hukum hakam dia. Sebab dia individu yang paling layak untuk diletakkan sebagai penama. Tapi kalau yang berkemampuan, seko dia nak kongsi 7 hari keluarga, itu lebih baik. Kan? Cuma kalau nak buat amalan setiap tahun tersebut, kita buka ruang kepada adik-beradik yang lain untuk beri sumbangan. Kita masuk lagi satu nama untuk disedekahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan orang yang telah meninggal dunia tersebut, mereka memang menantikan amalan-amalan yang ditujukan, yang disampaikan kepada mereka. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian lah. Saya untuk macam tadi Ustaz kata boleh bergili-gili tu kan. Contohlah seorang ayah, dia ada, kita ambil basic lah. Suami, isteri, anak 2 orang. Okay. Tapi anak ni kecil lagi. Okay. So suami dah buat korban tahun depan dia tukar pula nama isteri dia. Tapi duit siapa? Duit dia sebenarnya. Suami dia. Duit suami dia. Lepas tu tahun ketiga dia letak atas nama anak dia, tapi dia yang bayar. Tapi anak dia belum balik lagi. Dan tahun keempat pun sama. Lepas tu dia rotate balik, tahun ke-5 dia pula. Ini suami yang baik misali ni. Macam itu boleh ke Ustaz? Sebenarnya macam kita sebutkan tadi, isu kita buat rotation penama ni sebenarnya dia kembali pada kita merujuk kepada siapa yang menjadi tuntutan untuk buat. Tuntutan sebenarnya kepada diri sendiri dan juga ketua keluarga. Kalau isteri dia nak buat sebab dia ada lebihan duit, faham? So dia masuk nama dia. Suami masuk nama suami, dia masuk nama dia. Untuk anak ni ada penitilan sikit Aziz dengan Izzat. Sebab kita sebenarnya anak ni, kita tak boleh guna duit anak kita untuk buat benda yang sunat khususnya. Tak boleh. Sebab bukan tuntutan untuk dia buat dan tidak dikira pada keadaan tersebut kita boleh ambil duit dia sebab dia bukan perkara yang wajib kita berikan kepada dia. Pinjam boleh Ustaz? Kalau contohnya kita pinjam, kita bayar balik, yelah. Tapi maksud saya pinjam kan, 100. Contoh kita nak tarik perhatian masyarakat kita ambil duit anak kita, duit raya dia. Duit raya banyak baru ni kan. Contoh, ramai. Benda ni selalu berlaku. Ambil lah 800 daripada kamu beli bukan-bukan, ambil lah 800 kan untuk buat korban. Sebenarnya kita tak boleh gunakan duit anak tersebut. Sebab duit anak itu adalah milik dia. Dan semasa dia kecil, dia tidak berkuasa untuk menguruskan kewangan dia. Betul. Ini ada syumuk malak jugalah. Jadi kalau ayah nak buat, walaupun letak nama anak, mesti guna duit ayah dia. Duit ayah lah. So yang itu tak ada apa isu lah. Betul. Mana? Jadi jangan guna duit anak. Duit anak. Jangan guna duit anak. Sebab duit anak tersebut adalah pemilikan dia adalah pada diri dia. Walaupun sebenarnya asal daripada kita, tapi dah serah. Sebenarnya itu milik dia. Nanti dia dah dewasa. Kecuali kalau Ustaz dia izinkan? Kalau tapi dia maksudnya dia dah boleh fikir lah. Kalau dia dah balik, tak ada masalah. Ni cerita dia belum balik. Tapi dia dah faham benda-benda ni semua. Maklumlah budak sekarang kan cepat. Dia kata tak apalah abang, buatlah abang, pakailah duit kita. Dalam hukum fiqah, keizinan daripada kanak-kanak ni dia tak memberikan hukum. Dia pun walaupun dia faham, kefahaman tersebut tidak, kita katakan tidak sabit untuk diberi keizinan duit dia. Ini perlu kita faham lah. Tambah-tambah dia nak buat benda yang sunat. Jadi kalau kita nak buat, sebenarnya saya berpandangan letak nama ketua keluarga dan diniatkan kepada si-isi keluarga. Kalau kita ada lebihan duit untuk kita buat korban yang banyak, boleh letak nama anak tapi guna duit anak tersebut. Guna duit ayah dia. Saya ada satu soalan Ustaz. Sekarang ni kita korban, kita ada 7 bahagian. Mana lebih baik? Kita masuk bahagian tu seko. Masuk bahagian terus ekor. Maksudnya kita nak masuk bahagian, kita masuk sebahagian je lah. Padahal kita ada duit lebih ni. Kan boleh dalam satu bahagian untuk masuk bahagian kan? Betul. Mana baik? Kita masuk bahagian ataupun kita terus masuk seko terus untuk nama kita? Ini soalan yang memang sebenarnya jap. Ada pecahan. Aku tambah satu lagi.
tadi kau kata masuk satu bahagian. Okay. Ataupun kita ada 7 adik-beradik, kita masuk 7 bahagian penuh sekor. Nama seorang adik-beradik Nama seorang satu. Atau yelah, maksudnya tadi yang satu bahagian kita masuk, mungkin yang lagi 6 tu orang lain. Tapi yang ini yang apa situasi yang kedua, kita ada 7 beradik, 7 ni masuk beli satu sekor lembu. Okay, dan satu lagi kita seorang masuk sekor. Seorang masuk sekor lembu. Ada 3 situasi lagi tu. Okay. Teknikal ni. Tak apa, kita boleh panjangkan lagi video ni. Dia macam ni. Kalau ikut berdasarkan kepada tertib keafdalan, untuk kita buat korban ni adalah dari sudut binatang tu yang terbaik adalah seekor unta. Untuk satu nama. Pastinya mahal lah. Mahal lah. Okay, kita tukar lembu. Bermula dengan unta, lembu ataupun kerbau. Seterusnya biri-biri. Biri-biri dulu Ustaz. Biri-biri dulu. Biri kambing lain Ustaz Lain. Biri kambing kibas lain. Lain. Ini ulama rincikan sebab apa? Ada merujuk kepada bilangan daging dan juga kualiti daging. Okey. Tapi kalau dari sudut unta tadi, walaupun mungkin kualitinya tak sama dengan kambing, tapi dari sudut besar tu, sebab apa? Kembali pada asal tadi, kita nak bagi banyak daging, nak disedekahkan. Jadi unta, lembu ataupun kerbau, biri-biri, seterusnya yang paling bawah adalah satu bahagian lembu ataupun kerbau, satu bahagian. Maksudnya yang paling kecil ni, yang paling kecil. Tapi lazimnya masyarakat kita buat satu bahagian, kecuali yang ada berkemampuan seperti mana Izzat sebutkan tadi. Pastinya yang terbaik adalah kita korbankan binatang yang besar dan satu nama. Contohnya kita masuk RM5,000, nama kita seorang. Tapi bukan semua orang berkemampuan macam tu. Betul. Kan? Tapi sebenarnya kita mesti kena berazam setiap tahun, kalau boleh kita nak besarkan sumbangan korban kita. Sebab itu ada sebahagian masjid dia buat macam mana? Dia ada beberapa package. Satu bahagian ada 800, ada satu bahagian 1000. Sebab apa? Dia ambil lembu yang besar. Dia macam tu. Jadi kalau contohnya tadi satu keluarga ataupun adik-beradik nak kumpul untuk letakkan 7 nama, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Cuma yang terbaik adalah lebih banyak kita menyalurkan kewangan untuk berkorban tersebut, lebih besar binatang kita, itu lebih baik. Lebih besar pahala dia. Tapi sebenarnya kita bermain dengan hawa nafsu dan juga emosi kita untuk mengeluarkan duit atas jalan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya masjid boleh buat sedikit demi sedikit lah. So start daripada Muharram ataupun habis Zulhijjah, terus kita buka penyertaan. So boleh masukkan kan RM50 sebulan, RM30. Apa ni, bila simpan sendiri, bila cukup je 800, ada beli benda lain pula. Betul. Asal baru je kumpul 500 lah, kena beli benda lain. Betul. Tapi kalau lah masjid ataupun agensi yang berkaitan boleh buka awal kan, bagus. So habis je hari raya terus buka. Jadi cuma isu harga lembu kot. Harga tu mungkin kita boleh taklah jauh sangat lagi. Kita kena pandai main kat situ lah. Betul. Seorang pengurusi masjid ke, siapa-siapa imam ke kan, dia dah susun lah. Lepas raya korban, dia kena buka dah awal-awal. Betul. Dia sebenarnya orang kita ni kadang-kadang ni komitmen juga Ustaz. Kadang-kadang kita buka, orang tak nak masuk. Betul. Kadang-kadang kita sedih juga macam tu tau. Kita dah buka, kita nak memudahkan dia orang untuk berkorban tu. Betul. Tapi dia orang ni kadang-kadang makan mahal pun Ustaz. Sebulan dalam RM80 lah kita ambil. RM80 kali 12 berapa Aziz? Itulah, gitulah. Jadi kita nak mudahkan orang untuk kan untuk kita, untuk dia juga, pahala untuk dia juga. Tapi kesedaran orang. Betul. Isu dia bila kita buat korban ni, sebenarnya dia bukan melibatkan peserta sahaja. Dengan Izzat, macam Izzat sebut tadi. Sebenarnya inisiatif daripada masjid ni satu inisiatif yang cukup baik. Sebab sebenarnya pihak masjid dia membantu peserta ataupun jemaah untuk buat korban. Betul. Khususnya di negeri-negeri yang tak boleh dilaksanakan korban di depan rumah sendiri. Contoh, kan? Sebab apa? Dia terima perwakilan daripada pihak peserta untuk ibadat ni. Sebab itu kalau kita zoom lebih mendalam, sebenarnya kita melihat lebih mendalam, semua orang yang ada kaitan dengan korban ni hujungnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Hujung takwa Ustaz? Peserta takwa. Sebab apa? Dia faham apa falsafahnya, apa yang kita sebutkan hikmahnya, dan dia nak keluarkan diri daripada orang yang bakhil. So dia masuk. Kemudian peserta bagi pengurus korban pula, dia tahu ini satu-satu daripada tahun untuk kita buat benda yang baik. So kita bagi servis tu kepada masyarakat. Kan, walaupun tak ada ambil keuntungan apa-apa pun sebenarnya, wakil sahaja. Baik juga penyembelih, dia buat satu ibadat yang besar untuk mengesahkan daging itu boleh dimakan. Termasuk juga kita petugas, walaupun mungkin kita tak masuk, tapi kita bantu ni, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan. Termasuk juga orang yang menerima daging korban. Baik orang kaya, baik orang miskin, dia bersyukur dengan adanya orang kaya dikelilingi dia disantuni dengan perkara tersebut setiap tahun. Semuanya takwa kepada Allah. Tapi itulah bila cerita pasal ibadah korban ni Ustaz, Jad,
Aku dulu adalah pengalaman, kira aku sempat merasai pengalaman korban sembelih depan rumah. Okay. Cuma bukan depan rumah aku lah. Depan rumah orang lain. Ada tu tahun-tahun masa dalam sebelum COVID lagi. Sebelum COVID lagi lah. Masa tu aku mungkin dalam sekolah rendah lagi lah, sekolah rendah ke sekolah menengah gitu. Sebab dulu aktif lah. Jadi itu pengalaman turunkan lembu daripada lori. Seronok dulu. Betul. Pula tu yang paling best. Tengah hujan ni lembu sampai. Masing-masing kerumun ni. Kerumun keliling lori. Betul. Sekali lembu tu tendang palang besi. Okay. Palang besi tu pula adalah dia punya saki-baki tu. Masing-masing hujan lain macam hari tu. Betul. Bertempiaran semua lari. Syiarnya tu ada lah. Ya, betul. Kita merasai keindahan keriangan masa nak buat ibadah korban tu. Adat dan ibadah lah. Tapi dijalankan sekali. Sekarang dah kita pun menghormati SOP yang dah ditetapkan. Jadi sampai-sampai lembu pun dah siap potong. Okay. Tapi cuma ada masjid yang masih ada kelengkapan, tu dibenarkan lah. Dia bukan apa Ustaz. Sebab kadang-kadang budak sekarang je dia, minta maaf cakap lah tuan-tuan dan perempuan ya, dia ada sampai satu tahap dia jakun. Jen apa tu? Jakun tengok lembu, jakun tengok kambing. Tak pernah tengok. Jen apa tu? Lama. Jen apa aku nak cakap pun susah je. Gen Z tak. Gen Z macam mustahil. Mungkin alpha atau beta. Beta kecil sangat. Biar alpha lah kot. Maksudnya dia tak pernah tengok binatang tu je lah. Betul. Sebab dia orang bandar. Kau jangan negarakan sangat je. Ngeri aku nak jawab ni. Tapi gitulah. Tapi Ustaz, bila cerita pasal ibadah korban lagi sekali adakah kita buat ibadah korban tu hanya sekadar korban akan haiwan dan kita ikhlaskan diri untuk buat korban sahaja, atau dia ada lebih lagi maksud korban, lebih daripada masuk perkataan korban itu sendiri? Baik, sebenarnya lihat berdasarkan kepada zahirnya memanglah ibadat korban tu kita sembelih binatang kemudian kita agihkan macam kita sebutkan awal tadi. Pertama, perlu kita renung semula tujuan kita buat korban ni seperti mana saya sebutkan tadi adalah tujuannya semata-mata kerana Allah. Bila diletakkan semata-mata kerana Allah, maka kita faham di situ adanya ganjaran dan juga apa yang di sebalik yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita. Kita balik pada kaedah yang asal, kita masuk korban pun rezeki yang kita bayar tu RM800 tu bukan milik kita. Allah Ta'ala bagi pinjam. So kita kongsikan juga dengan orang lain. Orang lain dapat tentang perkara tersebut. Kemudian dari sudut yang lain sebenarnya kita merujuk kepada pihak korban ni bukan semata-mata untuk agihan daging, tetapi kesyukuran pada Allah Ta'ala dari sudut kita ada rezeki yang boleh lagi dimakan. Itu benda yang penting. Fakir miskin dapat disantuni, orang kaya juga dapat disantuni, dan orang yang berkorban juga dia dapat makan daging dia kalau sekiranya dia korban sunat. Maksudnya di situ dia kena menzahirkan kesyukuran dari sudut dia boleh makan dan juga buat ibadat tersebut. Selain daripada itu, kalau Ustaz, Ustaz kata tadi orang yang buat korban tu dia boleh makan daging. Kalau dia buat korban sunat. Betul. So ada daging yang dia tak boleh makan. Kalau contohnya dalam korban ni kita ada korban sunat, ada korban wajib contohnya. Okey. Kalau korban wajib ni kalau korban yang dinazarkan. Bermakna orang yang nazar dia tak boleh makan terus lah daging. Tak boleh. Dia dan ahli keluarga dia tak boleh makan. Kalau sekiranya dia makan dia kena gantikan. Masuk juga korban wasiat tadi. Ahli keluarga dia tak boleh ambil. Kalau ganti nak ganti macam mana tu tak? Daging lain kita gantikan dan sedekah pada miskin. Daging korban tu. Daging pasar pun tak ada masalah. Daging pasar pun boleh. Sedekahkan kepada ahli miskin. Kalau hari korban nak kena seko lagi. Betul. Nazar ke apa? Tak. Jadi kalau contohnya kita lihat pada perkara tersebut, semua orang yang terlibat dalam ibadat korban ni sebenarnya dia membesarkan syiar Allah Ta'ala pada hari Zulhijjah dan juga hari-hari Tashrik. Ini amalan yang cukup mulia. Walaupun contohnya dia tak keluarkan sumbangan, dia boleh datang untuk bergotong royong. Betul. Ada pahala juga Ada pahala pastinya. Sebab membesarkan syiar Allah. Jadi saya rasa saya di kalangan orang-orang yang macam itu. Tapi Ustaz, key point saya ingat takwa lah. Betul. Betul. Takwa, ikhlas kepada Allah. Betul. Dan ada tambahan sikit di situ. Masuk juga petugas contohnya. Kalau dia takwa kepada Allah Ta'ala, tak ada isu macam kita, dia dah tahu dalam masyarakat kita, dia sembelih korban, dia uruskan, ekor bawa masuk dalam motor dia. Betul. Ekor bagi tukang sembelih. Ya. Itu di situ. Adat. Kadang-kadang kita ada masjid yang bukan nak, kadang-kadang ada pemikiran tukang-tukang sembelih, ekor kau simpan untuk aku. Tak boleh. Tapi macam adat tu macam biasa buat lah. Tak. Ini Kita sembelih lain lah. Dari sudut hukum, boleh tak kita bagi upah kepada orang yang menyembelih dan juga orang yang volunteer untuk bantu? Sebenarnya tak boleh.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah larang untuk ambil apa-apa manfaat daripada daging korban yang dikorbankan tersebut. Kalau kita nak bagi, sebenarnya bukan disebabkan dia petugas, bukan disebabkan penyembelih. Kita bagi disebabkan dia bahagian ramai orang kaya tu. Contoh, kan? Itu pembahagian daging ke? Pembahagian daging. Jadi maksudnya satunya memang dia tak boleh ambil tanpa izin, macam kes tadi lah. Dia potong, dia ambil batang pinang, dia ambil ekor bawa masuk motor dia. Kepala dia masuk motor dia, kereta dia siap-siap. Hukum dia haram. Haram saya. Tanpa izin daripada pengurus korban dalam konteks kita buat korban kelompok. Jadi kalau kita nak bagi kepada petugas dan sebagainya, nak bagi macam mana? Kita bagi tetapi bukan disebabkan dia bertugas. Dia bahagian orang kaya. Fakir miskin ataupun orang kaya. Fakir miskin, orang kaya dan juga peserta korban. Jadi kita bagi. Yang jadi kesalahan sebahagian kita buat macam mana? Yang ada t-shirt, yang ada daftar nama petugas, yang ada t-shirt dia dapat 1.5 kilo. Yang bagi kepada orang yang ada di rumah 1 kilo. So ada isu upah di situ. Upah berupa daging korban. Tapi realiti Ustaz benda ni. Realiti perlu diubah. Ini adat yang perlu diubah. Dan peserta yang kita sebutkan yang datang, dia perlu faham bahawa dia dah amanahkan kepada pihak pengurusan untuk uruskan daging dia berdasarkan hukum syarak. Itu akad dia. Jadi yang datang pun dia perlu tahu. Dia datang bukan sebab untuk dia dapat daging, tetapi dia bantu dan dia dapat berdasarkan portion orang kaya tersebut. Sorry, dia orang fakir, dia dapat bahagian fakir pula. Dia macam tu. Jadi kita tak boleh ada pengkhususan. Ada yang dapat tulang, ada yang tak dapat. Ada yang dapat daging yang solid, dia besarkan. Kita pasal tulang. Tulang termasuk dalam pembahagian korban tak? Pembahagian. Dia sebenarnya macam ni. Macam kita sebutkan tadi, daging korban sunat, dia ada 3 hukum. Untuk fakir miskin yang wajib perlu disedekahkan, seterusnya pada orang kaya dan juga pada peserta. Termasuk sebagai manfaat daripada daging korban tersebut adalah tulang dan keseluruhannya. Semua binatang tu adalah, kita bahasa mudahnya adalah, dia adalah haiwan ibadat. Jadi kita tak boleh simply ambil sesuka hati kita, termasuk tulang, bahagian dalaman dan sebagainya. Yang tak boleh dimanfaatkan, kita tanam dan maksudnya kita lupuskan sahajalah. Tapi yang salah adalah kita ambil dengan cara yang tanpa keizinan ataupun dah cukup lebih awal ni. Itu satu kesalahan. Sebenarnya itu hukum memang tak dibenarkan. Okay, Ustaz, ada satu soalan lagi. Bukan soalan lah. Pandangan mana aku tahu kau yang nak tanya. Maksud saya kalau kita daripada segi satu masjid lah Contoh kata kalau kita buat korban, kita ni nak makan-makan ni. Nak makan-makan. Tapi kita ambil daging. Ambil sebahagian lah. Sebahagian daging tu untuk masak, untuk jamu. Apa maksudnya? Orang yang datang. Gotong royong tu lah. Gotong royong. Okey. Ini soalan yang sangat relevan yang perlu kita beri perhatian. Baik. Bahasa mudah dia, boleh tak haiwan korban yang dah disembelih ni dijadikan untuk kenduri, untuk makan-makan? Okey. Dia macam ni. Dua kategori. Satu dapat kebenaran daripada owner, satu lagi tak dapat. Dia tak beritahu owner, tiba-tiba dia buat je. Sebab tu pentingnya soalan daripada Izzat ni. Akad daripada peserta kepada pihak pengurusan apa dia? Ya, betul. Ini sangat penting. Ini mungkin jadi satu perkara yang sangat penting untuk semua yang terlibat. Apa akad peserta dengan pengurusan? Akad mewakilkan, akad wakalah kepada pihak pengurusan untuk beli binatang korban bagi pihak dia. Seterusnya sembelih, seterusnya agihkan. Dah bagi kan, dibagi. Sebab asalnya binatang korban ni siapa punya? Peserta, bukan pihak pengurusan. Betul. Jadi kalau pihak pengurusan nak ambil sebahagian untuk dijadikan masak, yang syarat pertama dia adalah dengan izin peserta. Sebab tu pada borang tu, dia bukan formality untuk isi borang, untuk rekod semata-mata. Tak, di situ ada akad yang jelas yang peserta perlu faham, pihak pengurusan kena faham. Jadi kalau diletakkan isu sebagai contoh, 0.5 kilo daripada setiap bahagian korban, peserta bersetuju untuk disedekahkan kepada pihak masjid untuk dijadikan jamuan. Tak ada masalah. Tak semesti pada borang, tapi yang cantiknya pada borang supaya benda tu jelas. Tapi Ustaz, itu daripada segi masakan kan? Dan kalau kita nak, maksudnya korban tu sini, korban tu memang kita bagi daging sebenarnya, bukan kita bagi yang dimasak akikah. Betul. Macam mana Ustaz konsep tu? Sebenarnya boleh. Sebab malahan kalau contoh kita luaskan perbincangan kita, seekor lembu yang besar, 6 buat korban sunat. Satu tu sembelih hanya untuk kenduri je. Sebenarnya boleh. Tapi kita tak buat lah macam tu. Kita niat akikah ke apa kan? Kita bukan niat akikah, kita buat untuk ambil sahaja untuk buat kenduri. Sebenarnya boleh. Tapi dari sudut agihan, kita perlu faham tadi, agihan yang wajib adalah daging mentah mesti sampai kepada fakir miskin daripada setiap bahagian. Tidak ada larangan untuk daging korban ni dijadikan untuk kita masak dan juga dimakan. Tapi dengan syarat dia, mesti minta izin daripada peserta. Contoh lain, kita nak bagi kefahaman lagi.
Contoh saya sembelih seekor kerbau besar. Okay, sembelih kerbau besar. Saya ambil sekilo, saya bagi fakir miskin. Lebih daripada itu semua saya masak. Dan saya panggil orang makan dan sebagainya. Adakah sah dari sudut agihan saya? Sah. Sebab kita dah tunaikan kewajipan untuk sampaikan kepada fakir miskin tadi. Walaupun sekilo. Sebab itu yang kita sebutkan yang wajib untuk disedekahkan. Tapi yang lebih baik adalah kita bagi pada fakir miskin portion yang lebih banyak. Dia sebenarnya macam tu. Dan tidak menjadi kesalahan untuk ambil untuk makan. Yang syarat, jangan hanya contoh petugas saja boleh makan. Semua kena jamu. Dia kena bagi semua. Sebab bila petugas dijadikan sebagai upah di situ. Tapi yang paling penting saya ingat, kita ingat kita wakalah Ustaz Wakalah. Kat situ jelas. Betul. Kita clear kat situ. Isu wakalah ni kita juga nak seru pada masyarakat supaya termasuk juga pengurusan apa yang kita bayar tu dia bukan sekadar bayaran. Betul. Dia bukan transaksi kewangan yang biasa. Sebenarnya kita berakad secara wakalah mewakilkan kepada pihak pengurusan untuk beli binatang korban bagi pihak kita. Seterusnya dia sembelih, kita izinkan dan agihkan. Yang paling penting di situ sebenarnya isu berkenaan dengan niat juga Aziz dan Izzat. Niat tu sebenarnya kalau contoh peserta tak niat sebab dia tak ada dalam majlis, dia tak datang. Jadi pihak pengurusan wajib untuk niatkan bagi pihak peserta. Kalau tak niat, dia jadi adat lah. Dia jadi sembelih je, dia tak jadi korban. Sebab tu niat tu perkara yang sangat penting. Alhamdulillah. Memang syok lah kita cerita hari ni tuan-tuan dan puan berkenaan ibadah korban ini. Pejam celik kita pun dah nak sampai ke hujung rancangan. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nakkan penerangan yang lebih detail lagi, boleh request di ruangan komen untuk dapatkan episod yang kedua pula. InsyaAllah saya akan jemput lagi Jad. Tapi saya ingat kena ada episod kedua lah sebab korban ni panjang. Betul. Banyak lagi cerita ni. Kalau kita cerita orang yang berkorban tu dia kena buat apa, dia tak boleh misai tak boleh cukup, banyaklah cerita dia tu. Betul. Ni baru sikit-sikit lagi ni. Asas je baru. Ya, betul. Jadi yalah, kita sebenarnya kalau ikutkan nafsu memang kita nak teruskan lagi. Sebab nafsu dalam mencari ilmu pengetahuan. Kena faham. Saya pandang awak tu 3 kali tu tau. Janganlah fikir lain. Sebab bila kita buat pengajian ni memang syok tuan-tuan dan perempuan. Sebab banyak benda yang kita tak tahu, kita boleh jadi tahu. Betul. Tapi apakan daya, kita pun masa mencemburui kita. Di kesempatan inilah saya ada nak mengajaklah tuan-tuan dan perempuan, kod-kod bolehlah join kalau nak join. Tapi kalau ada berkemampuan, join lah. Jangan tak join. Ibadah korban dan akikah An-Nur yang diuruskan oleh anak syarikat kami iaitu Capaian Aspirasi. Harga dibuat korban dan akikah di Kemboja, luar negara lah. Ya, boleh tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Ada kat Kemboja je negara tak Uganda ke tak ada? Setakat ni untuk tahun ni kita buat dekat Kemboja. Tapi mungkin tuan-tuan dan perempuan akan mengisukan, ni apa hal pula korban kat luar negara kan? Episod 2. Ya, episod kedua. InsyaAllah kita akan teruskan. Ini kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat ibadah korban di luar negara lah. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat ibadah korban di dalam negara ataupun di pihak kami, Jad, sikit penerangan. Untuk makluman tuan-tuan para pendengar semua, kita kat Johor Bahru ada berapa masjid, Des? Kita ada 6 lah. Yang dah rasmi, yang dah berjalan 6. Kat tiga di Johor Bahru, 3 di Pasir Gudang. Untuk makluman, di Johor Bahru kita ada Masjid Sultan Iskandar lah. Betul. Dan di Pasir Gudang kita ada 3 masjid. Yang kita perlu buat, ada 2 masjid lah yang kita buat setakat ni. Masjid Bandar Pasir Gudang dan juga Masjid An-Nur Taman Cendana. Dia orang buat buka untuk satu bahagian 800.5. Satu ekor RM5,990. Dan seekor kambing RM1,200. Untuk dua-dua masjid sama jaga. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat ibadah korban di dalam negara, di pihak kami, bolehlah fokus utama dia di Masjid An-Nur Taman Cendana. Tapi kalau tuan-tuan di kawasan kawasan Johor Bahru, boleh pergi ke Masjid Sultan Iskandar pada Masjid Jami' Pasir Gudang, Bandar Pasir Gudang pun tak ada masalah. Betul. Kita yang penting buat ibadah korban. Kalau kod kurang berkemampuan dekat harga situ, di sinilah
Korban akikah An-Nur Kemboja. Untuk satu bahagian lembu RM380 dan seekor kambing RM700. Okey, yang ini infonya kita akan tulis di ruangan bawah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan berminat, kita akan sertakan sekali iklan di masjid rakyat kita lah, di peringkat Masjid An-Nur. Kenapa ni murah, Aziz? Mungkin harga lah kot. Episod kedua lah Apa-apa semua kita hentam episod kedua, InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya kira sekian saja daripada kami. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sebagai manusia biasa. Dan kami bertiga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata kami terlebih bicara yang boleh membuatkan tuan-tuan dan perempuan terguris hati. Satu kata-kata mutiara kata yang saya ingin sampaikan pada hari ini, iaitu kadang-kala kita mencari makna hidup, tapi kita lupa makna hidup sebenarnya akan datang apabila kita belajar melepaskan. Falsafah. Sekian daripada kami dalam Sembang-Sembang Wakaf An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa episod kedua.